Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ini kita akan masuk ke tajuk yang sangat penting dalam kerja-kerja rangkaian fiber optik, iaitu pemeriksaan fizikal dan penyambungan alat ujian. So sebelum kita keluar ke lapangan atau masuk ke bilik server, kita bukan saja kena tahu cara guna alat, tapi kita juga kena pastikan alat itu dalam keadaan yang sihat dan sambungan kita adalah betul. Kalau alat bermasalah, kerja kita pun akan jadi susah. So, jom kita mulakan. Mengapa kita perlu periksa? So, mungkin ada yang tanya, kenapa kita perlu periksa? Kan alat tu nampak elok je. So, ada 3 sebab utama kenapa kita perlu periksa alat tersebut. So, yang pertama adalah keselamatan. Bayangkan kalau kabel elektrik tu terkoyak, kamu akan boleh kena renjatan. So, kita nak kerja lama. Jadi, keselamatan kena terletak pada nombor yang prioriti yang pertama lah. So, yang nombor 2 adalah ketepatan. So, alat ujian ni sensitif. Kalau terjatuh atau kotor, bacaan dia jadi merapu. So, kalau fiber tu sebenarnya elok, tapi alat kata rosak, kita dah buang masa dekat situ. So, yang ketiga adalah elakkan pembaziran. Kalau kita dah buat kerja seharian, tiba-tiba hujung hari baru tahu alat tu rosak. So, kita kena ulang balik semua kerja. So, jadi penat kan? So, jadi kita perlu periksa dulu sebelum memulakan sesuatu kerja. Ada 2 perkara penting dalam pemeriksaan ni. So, iaitu kita bagikan pada 2 bahagian besar lah. So, yang pertama adalah pemeriksaan alat. Kita tengok luar dia ada retak tak? Skrin pecah tak? Bateri kembung tak? Paling penting kita tengok tarikh akhir kita buat calibration. So, alat ni macam motor kita. Kena servis ikut jadual supaya bacaan yang kita dapat tu adalah tepat. So, yang kedua adalah pemeriksaan sambungan. So, ini adalah berkaitan dengan kabel kuning, iaitu patch cord yang kita gunakan. So, pastikan kepala dia iaitu konektor bersih dan bila kita cucuk, dia akan ada bunyi klik. Kalau sambungan longgar, cahaya tak boleh lalu dengan cantik. So, isyarat akan hilang ataupun kita panggil dia sebagai loss. Alatan tangan iaitu hand tools. So, selain mesin-mesin besar, kita ada kawan baik kita iaitu alatan tangan. Pemutar skru biasanya kita guna untuk pasang alat ujian dalam rak ataupun buka panel mesin. So, yang seterusnya adalah pemotong atau scissors, side cutter. Ini bukan gunting kertas biasa tau. So, ini adalah untuk memotong benang atau Kevlar yang kuat dalam kabel fiber ataupun potong lebihan kabel supaya kemas. Yang seterusnya adalah pembuka kabel, stripper. So, ini adalah alat penting yang kita gunakan untuk kupas kulit luar. So, kabel tanpa lukakan kaca fiber di dalam kabel tersebut lah. So, kalau luka sedikit, fiber tu senang untuk patah. Kenali alat ujian anda. OTDR, BER dan juga OSA. So, sekarang jom kita kenal 3 beradik ni. Alat yang kita biasa gunakan dalam fiber optik lah. Yang pertama adalah OTDR. Bayangkan macam radar. Dia hantar cahaya dan dia bagi tahu kita kat mana kabel putus. Kat mana ada sambungan yang tak cantik dan berapa jarak jauh kabel tersebut. BER test rate. Test set. BER maksudnya bit error rate. So, dia bertugas untuk mengira ralat. Kalau kita hantar 1000 data, berapa banyak yang sesat ataupun rosak. So, makin sikit ralat, semakin bagus rangkaian tersebut. So, OSA, Optical Spectrum Analyzer. So, ini untuk tengok warna cahaya, iaitu panjang gelombang. Kita nak pastikan setiap warna tu duduk kat lorong masing-masing dan tidak berlanggar antara satu sama lain. Okay, seterusnya adalah berkaitan dengan kita nak mengukur kekuatan isyarat menggunakan power meter dan juga light source. So, ini adalah alat penting yang paling kerap kita akan gunakan. Senang cakap macam ni. So, light source ni macam lampu suluh. Dia hantar cahaya yang stabil masuk dalam kabel. Power meter ni pula macam sensor. Dia duduk kat hujung satu lagi untuk tangkap cahaya tadi. So, kalau lampu suluh hantar cahaya kuat, tapi yang sampai kat sensor tu malap sangat, maksudnya ada masalah kat tengah-tengah kabel tu. So, mungkin kotor ataupun kabel bengkok.
isu-isu isyarat, iaitu parameter PMD, delay dan juga jitter. So, pelajar semua kadang-kadang internet kita rasa slow ataupun video tersangkut-sangkut. So, ini adalah sebab 3 benda ni. Yang pertama adalah PMD. Cahaya dalam fiber ni dia berpusing. Kalau dia sampai tak serentak, so gambar akan jadi kabur. So, delay, lengah. Berapa lama masa data nak sampai? Kalau kamu main game online, so ini akan kita panggil sebagai lagging. Yang seterusnya adalah jitter. Masa data sampai tu tak sekata, sekejap cepat, sekejap lambat. So, ini yang buat suara orang dalam telefon jadi macam robot ataupun tersangkut-sangkut. So, jadual perbandingan. So, ini ini adalah ringkasan untuk kamu semua mudah ingat. So, saya dah buatkan jadual. So, nak cari kabel putus guna OTDR. Nak tengok cahaya stabil ke tak guna OSA. So, nak tahu data banyak ralat ke tak guna BER set. So, nak tahu cahaya cukup terang ke tak guna power meter. So, ingat fungsi ni. Nanti senang bila buat amali nanti dekat lab. So, langkah kerja yang pro. So, macam mana nak jadi juruteknik yang hebat? So, kita kena ikut 6 langkah ni. Yang pertama, kita tengok fizikal alat tersebut. Yang kedua, pastikan software dia adalah versi yang terbaru. Yang seterusnya adalah yang terpenting, bersihkan port dan kepala kabel guna alkohol 99%. So, habuk sedikit pun boleh kacau result kita nanti. Yang seterusnya adalah sambung kabel dengan kemas. Yang kelima adalah buat ujian test dulu, simulasi. Yang keenam adalah bila semua okey, barulah kita buat ujian sebenar dan ambil data. Mengapa kita perlu buat laporan? Dah penat kita buat kerja, jangan lupa pula untuk buat laporan. So, kenapa? Yang pertama adalah kita nak buktikan kerja kita. Kalau bos tanya dah siap ke, kita tunjuk laporan. So, ini bukti kita dah buat kerja ikut prosedur. Yang seterusnya adalah rujukan. Tahun depan kalau ada rosak lagi, kita boleh tengok balik laporan lama untuk bandingkan bacaan. Yang seterusnya adalah kualiti. Pelanggan nak tengok data. Kalau tak ada laporan, pelanggan tak nak bayar sebab tak ada bukti rangkaian tersebut adalah bagus. Apa ada dalam laporan? So, apa yang kamu kena tulis dalam laporan tersebut itu nanti. So, yang pertama adalah mesti ada nama, tempat, tarikh dan siapa yang buat kerja tersebut. Yang seterusnya adalah senaraikan alat apa yang kamu gunakan. Yang seterusnya adalah tangkap gambar sebagai bukti. Gambar sambungan, gambar skrin alat. Yang seterusnya adalah tulis hasil ujian, nombor-nombor data yang kamu ambil tadi. Yang terakhir adalah minta orang atas ataupun pelanggan tanda tangan sebagai pengesahan. Sebagai penutup untuk hari ini, so ingat alat ujian ni mahal dan sensitif. So, jaga macam barang sendiri. Ada apa-apa yang tak faham, kamu boleh tanya. So, jangan malu supaya kita nanti kamu adalah seorang yang pakar.